pihak berkuasa negeri Pulau Pinang telah mewatalkan pindaan pada sempadan bandar-bandar sedia ada dan pengujudan bandar-bandar baru selaras dengan Seksyen 11(CA) dan Seksyen 11(D) Kanun Tanah Negara dan diisytiharkan melalui Warta Kerajaan Negeri Pulau Pinang nombor 36 tarikh 4 hari bulan September 2025. Melalui pindaan sempadan bandar dan mukim, pihak berkuasa negeri telah memperluaskan sempadan 10 bandar sedia ada dan mewujudkan 25 bandar baharu. Keputusan pihak berkuasa negeri untuk membina sempadan bandar-bandar sedia ada dan mewujudkan bandar-bandar baharu ini adalah bertujuan melaraskan semula klasifikasi tanah-tanah di seluruh negeri agar seiring dengan kepesatan pembangunan ekonomi serta sosial di kawasan-kawasan terbabit.